Saya Hamil Farihana sebagai jurubicara dan akan mendengarkan adik-adik peserta. Okey, saya Nur Khalidah binti Muhammad. Saya Nur Fatih binti Said. Saya Fadil Hasbidah binti Muhammad. Saya Nurjana binti Safian. Saya pula Ani Syafinas binti Zainal Abidin. Saya Nur Elia binti Adnan. Saya Khawfan. Saya Nur Hafiz Iqbal binti Fikri. Saya Nur Razif bin Azmi. Saya Muhammad Syaraiza bin Samad. Okey, boleh tak kita mulakan pembicaraan kita sekarang? Boleh. Dengan itu saya mulakan poin saya yang pertama. Masalah yang biasa dihadapi dalam berkomunikasi ini ialah mesej yang kurang jelas apabila penerima dan pendengar. Okey, di mana mesej yang tidak jelas ini akan menjejaskan pemahaman kepada pendengar. Ini akan menyebabkan contohnya pemahaman yang bagi pendengar itu kerana dia bercakap terlalu cepat ataupun terlalu laju. Ini akan mengganggu emosi pendengar dan boleh menyebabkan pendengar itu rasa bosan. Okay, selain itu, mesej yang kurang jelas ini dapat kita lihat dalam penggunaan SMS. Okay, kalau semua lalu guna SMS kan? Banyak menggunakan perkataan yang ringkas seperti nyang kepada tulis YG ataupun tolong jadi TLG tolong. Okay, selain itu juga penggunaan email. Email ini boleh salah hantar kepada penerima lain. Okay, dengan itu akan menyebabkan kita semua keliru dengan fakta ataupun mesej yang ingin disampaikan. Okay, seterusnya. Okey, halangan yang berkomunikasi yang seterusnya ialah tidak bersedia untuk memberi maklumat. Seperti kami sendiri hari ini, kami salah faham ingatkan perbincangan ini akan dilakukan pada minggu hadapan. Okay. Halangan yang pertama, tiada persediaan untuk memberi maklumat. Kami hanya dapat maklumat secara on the spot saja, tak bersedia. Yang kedua, halangan tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang maklumat yang hendak disampaikan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada saudari Nur Fatih. Antara halangan yang lain daripada halangan yang telah disebutkan tadi ialah halangan yang disebabkan oleh sikap penghantar itu sendiri. Kadang-kadang penghantar maklumat itu bersikap negatif terhadap topik yang dibincangkan. Mereka sentiasa fikir mereka berasa betul dengan poin-poin yang diutarakan dalam komunikasi. Oleh itu, sikap terlalu berkeyakinan tentang isi komunikasi menghalang kepada penghantar penerima lain untuk memberi pendapat atau memberi pandangan mereka tentang topik komunikasi yang dibincangkan. Seterusnya saya serahkan kepada masalah seterusnya yang biasa dialami ketika berkomunikasi ialah masalah perbezaan dialek. Latar belakang yang berbeza mungkin akan menghasilkan kata yang berbeza. Sebagai contoh, sebutan ataupun penyampaian oleh komunikator yang berasal daripada negeri Kelantan akan sukar difahami oleh pendengar yang berasal daripada negeri-negeri lain. seterusnya halangan adalah halangan bahasa. Contohnya bahasa tidak sesuai dengan latar belakang, status, budaya, pemahaman dan sebutan yang kurang jelas. Contohnya ayat mesej. Mesej yang kita guna itu ada setengah orang dia guna perkataan yang tak dipahami. Contohnya, hai awak nak tenang ke ataupun duk mana, bagus. Semua perkataan tersebut tidak dipahami. Ini adalah halangan bahasa yang mempunyai perkataan yang sama. Contohnya seorang ustaz, dia memberitahu tentang solat. Solat contohnya, dia mengatakan solat itu tidak susah, tapi dia sebut solat itu sebenarnya tidak payah. Manakala murid-murid dia mengingatkan bahawa tidak payah tu ialah tidak perlu melakukannya. Padahal ustaz tersebut memberitahu yang tidak susah solat itu. Okey, seterusnya. Okey, masalah seterusnya adalah sikap penerima atau khalayak itu sendiri. Khalayak mempunyai sikap negatif terhadap penyampaian maklumat. Contohnya, penerima maklumat mempunyai sikap yang tidak puas hati, prejudis atau tidak menyukai penghantar maklumat tersebut. Jadi beliau tidak akan mahu memberi perhatian dengan maklumat yang disampaikan. Ada setengah penerima maklumat anggap maklumat itu dah diketahui ataupun dia dah tahu, jadi dia
tidur. So, seterusnya ada juga penerima maklumat yang menunjukkan mimik muka macam mengejek. Jadi masalah ini akan menjejaskan proses komunikasi. Pada pendapat saya, masalah komunikasi seterusnya adalah masalah persekitaran. Contohnya seperti bunyi bising, keadaan yang panas dan persekitaran yang tidak selesa, menyebabkan maklumat yang ingin disampaikan tu tak sampai pada kita yang mendengar. Contohnya sebagai seorang pensyarah, apabila dia memberi dia punya lecturing tu, student kadang-kadang bising, pelajar-pelajar bising, so tak dapat maklumat yang ingin dikongsikan tu tak sampai dengan apa yang sebenarnya dia nak beritahu. Halangan yang dapat saya halangan dalam komunikasi adalah maklumat yang kurang tepat. Kerana hal ini dapat menjejaskan pemahaman dan yang akan mengelirukan penerima, seperti dalam penghantaran SMS jika dia menggunakan perkataan-perkataan singkatan yang menyebabkan penerima tidak faham akan disalah tafsir maklumat itu. Dan kalau email dihantar kepada orang yang tidak berkenaan, akan menyebabkan maklumat itu tidak sampai ke penerima yang sepatutnya menerima maklumat itu. Seterusnya halangan berbahasa. Cakap keturunan yang berbeza, asal usul menyebabkan bahasa menjadi salah satu halangan komunikasi. Dialek yang kurang jelas menyebabkan erti yang berbeza. Okey, halangan biasa yang dihadapi semasa berkomunikasi ialah halangan fizikal. Halangan fizikal melibatkan kedua-dua belah pihak, iaitu pihak penyampai dan pihak penerima mesej. Okey, halangan fizikal termasuk dari segi pendidikan, latar belakang, pemahaman, tahap intelektual dan sebagainya. Halangan fizikal ini juga merupakan halangan yang sangat ketara dalam komunikasi. Ada orang yang biasa menggunakan cara berkomunikasi yang agak kasar dan ada juga yang secara lembut. Sebagai contoh, seorang doktor memberitahu dalam bahasa saintifiknya paracetamol. Namun dalam bahasa mudahnya, paracetamol bermaksud Panadol. Okey, masalah yang sering berlaku semasa komunikasi antaranya ialah intonasi dalam percakapan. Mungkin perkara yang hendak disampaikan itu penting, tetapi intonasi yang ditunjukkan kepada mereka-mereka yang mendengar itu dalam keadaan yang sangat perlahan dan tidak meyakinkan. Dan apa yang saya boleh tambah kepada speaker saya yang kedua, mengenai maklumat, berlaku juga penyelewengan maklumat. Apa yang dia beritahu lain daripada apa yang diberitahu kepada seseorang individu tersebut. Dan apa yang boleh saya tambah kepada speaker yang kelima, penyalahgunaan kasta bahasa. Perkataan-perkataan yang boleh menyentuh sensitiviti sesuatu kaum, yang boleh mengakibatkan sesuatu perkara yang tidak baik berlaku. Itu saja. Okey, saya sebagai wakil kumpulan Benten ingin memohon maaf kepada Dr. Zamri kerana persediaan yang kurang. Disebabkan kami kumpulan yang pertama mungkin ada banyak kekurangan. Kami semua mohon maaf lah kepada kawan-kawan semua. Okey, terima kasih.